Weh, dah. Hang free tak petang ni? Jom kita pergi lepak kat kedai tadi yang balik apa mau? Aku tak free lah sebab aku nak tolong mak aku jadinya kat kedai. Ni aku punya lah tempat pes tau. Tu lah hang, muda-muda lagi. Kita hidup muda kena enjoy. Kan, sebab aku nak simpan duit. Lagipun tahun depan aku nak masuk universiti. Nanti lah kita lepak. Sebab lewat dah ni, mak aku tunggu kat kedai dah tu. Bye. Ya Allah, budak ni dia belah kutu lah. Setiap petang, bila kawan-kawan lain sibuk bermain, aku sibuk bantu mak di gerai. Kadang penat, tapi aku tahu setiap titis peluh tu ada makna. Mak selalu kata, rezeki tak datang sekelip mata, kena usaha. Sebab tu aku simpan. Walau sikit, aku tetap masukkan duit dalam tabung SSPN aku. Aku nak buktikan, tak perlu kaya untuk ada masa depan. Cukup dengan tekad dan kesungguhan. Bila surat tawaran universiti sampai, aku nampak wajah mak risau. Tapi aku senyum. Mak tak perlu risau sebab aku dah ada simpanan sendiri dalam tabung SSPN aku. Kini aku di universiti, mengorak langkah ke masa depan yang aku impikan. Aku bukan orang senang, tapi aku bersyukur sebab aku belajar untuk menyimpan, bukan membazir. Tabung SSPN, dari titik peluh kecil jadi permulaan besar untuk masa depan aku.